Korang tahu tak, Malaysia ni antara pengeksport LNG terbesar dunia. Tapi apa itu LNG? Sini, geng Jio nak story. Pusatnya geng, bukan kat KL, bukan juga kat Johor. Tapi dia terletak kat Bintulu, Sarawak. Bintulu ni geng, dulu cuma bandar nelayan kecil kat pesisir Sarawak je. Tapi sejak penemuan gas asli luar pesisir, bandar ni terus berubah jadi ibu kota LNG Malaysia dan antara hub LNG paling terpenting di dunia. Untuk yang tak tahu, apa itu LNG? LNG tu nama pendek kepada Liquefied Natural Gas atau gas asli yang disejukkan sampai mencecah negatif 162 darjah Celsius. Sebab jadi cecair, isi padu gas mengecil 600 kali ganda. Senang nak hantar guna kapal kat seluruh dunia. Gas ni penting sebab diguna pakai untuk tenaga elektrik, industri berat dan ekspor global. Pada 1978, Petronas bina kompleks LNG pertama di Tanjung Kidurong, Bintulu. LNG pertama dihantar pada 1983. Lepas tu, projek terus berkembang. Ada MLNG 2 pada 1992, MLNG 3 pada 1995 dan Train 9 pada 2012. Sekarang kompleks Bintulu ada 9 train pemprosesan dengan kapasiti lebih 29 juta tan setahun. Negara macam Jepun, Korea, China jadi pelanggan utama Malaysia. Disebabkan LNG, Bintulu bukan sekadar bandar kecil. Sekarang pelabuhan Bintulu jadi pintu ekspor utama. Lepas tu, kawasan industri berkembang, termasuk sama laju industrial park dan sumbangan besar kepada ekonomi Sarawak dan Malaysia. So geng, bila sebut gas dan tenaga Malaysia, ingat satu nama, iaitu Bintulu. Dari sebuah bandar nelayan kecil, terus berubah jadi pusat LNG yang penting kepada industri gas dunia. Dapat something?